Bersama saya pada pagi ini kita ada teman kita Ami. Selamat pagi Ami. Selamat pagi. Ami ada pengalaman misteri tentang apa Ami? Silakan. Ini perkara ni berjadi kat rumah saya berjadi di Woodlands lah. Masa tu ni terjadi 2 tahun yang lepas lah. Hari Ahad pagi, dalam pukul 2 tu lah. Saya tengah tidur. Habis bila saya tengah tidur tu kan, kat atas rumah saya tu, saya ada dengar bunyi macam ketukan tau. Ketukan dia tu betul-betul kuat macam construction dia piling tau. Habis saya macam rasa bingit lah, pasal orang dah tidur kan. Habis dia ketuk-ketuk dia macam. Jadi bila saya bangun tu, saya nak serang jiran saya kat atas. Jadi macam saya bila nak serang tu, saya macam macam tak jadilah. Pasal saya macam fikir balik, macam takkan orang nak buat kerja-kerja gini macam malam buta kan. Jadi bila saya dah patah balik tu, saya tidur. Bila saya tidur tu kan, macam ada imbasan dah. Imbasan gula-gula tu. Lepas tu saya terus tu cover dengan selimut tu, saya tidur lah. Wah, ada macam nampak imbasan tapi tak nampak betul lah Nampak lah, tapi dia macam orang kata macam very slow lah. Saya tengok tu pun saya macam seram lah. Tu aja lah. Terima kasih Okay, bye.